Subhanallah. Subhanallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kata Al-Syekhul Muallif Al-Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Dan baginya, yakni bagi sifat qudrat itu 7 ta'alluq. Jadi maklum sifat ma'ani mulai dari qudrat, iradat, ilmu, hayat hingga ke kalam. Di sisi Asy'ariyah Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya, dia bila sifat ma'ani hak yang wajib kita tahu secara tafsir itu hanya 7. Tapi pengikut Abi Mansur Al-Maturidi dia bilang 8. 8 tu dia masuk satu lagi takwin. Nah, qudrat, takwin, irada, sama apanya tu ilmu, hayat, sama basar, kalam. 8 tu di sisi Maturidiyah. Nah, adapun di sisi Asy'ariyah Abul Hasan Asy'ari
sebagai pengasasnya ya bila hanya 7 kudrat. Nanti lagi akan datang dibicaralah. Jadi segala sifat ma'ani dalam istilah tiap-tiap sifat ya bahasa ada panggil sifat wujudiyah, dalam istilah panggil sifat ma'nan. Bila kata jamak ma'ani, itu saja. Setengah daripadanya sifat qudrat. Kerana di sisi kita ahli sunnah secara umumnya isbat ke sifat. Allah itu yang maha kuasa. Itu ijma' ittifaq tak ada khilaf. Semua muslimin i'tikad Allah itu Tuhan yang maha kuasa. Qadir. Itu tak ada khilaf. Yang menjadi khilafnya Allah yang maha kuasa dengan apa? Ahli sunnah kata dengan sifat qudratnya. Bagi orang Mu'tazilah kata dah. Tuhan Allah yang maha kuasa dengan zatnya. Itu tempat khilafnya. Mana dia menafi sifat. Itu Mu'tazilah. Yang menafi sifat. Dengan bahawa dia kata Allah yang maha kuasa dengan zatnya. Adapun kita ahli sunnah, Tuhan yang maha kuasa dengan sifat kudratnya. Sifat kudrat ni lah arti itu apa? Ni kitab-kitab Jawi lama terjemah arti kuasa. Tapi bila Baqarah arti pekuasa. Dia nak beza sifat dengan samarah. Baik. Kemudian bila sifat ma'ani itu semua yang berta'alluq kecuali sifat hayat satu lagi akan datang. Bila sakut dengan ta'alluq, apakah pengertian ta'alluq? Kita selalu berkecek. Ni terta'alluq. Terta'alluq. Lepas tu tak Salim Melayu ni tergantunglah. Tergantung tak kita lah nak kau tak si. Ada kita kecek tu tak? Nak kau tak si ni tergantung di kita. Bahasa nak, ya tak mau pun tak apa. Ni tergantung di atas kita. Ada kecek tergantung. Tu panggil ta'alluq. Maka murak di sini apa ta'alluq? Qudrat itu yang berta'alluq dengan segala perkara mungkin. Apa makna ta'alluq? Lalu dia kata di sini. Dan arti ta'alluq itu kalau terjemah tadilah tersangkut, tergantung, terikat, terkait. Bila arti belaka tu maknanya iaitu menuntut sifat akan pekerjaan, menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya dengan zat. Itu dia jumlah daripada hak Arab. Asalnya makna ta'alluq itu talabus sifati. Kalau hak Arab dia kata itu. Talabus sifati. Terjemah menuntut sifat. Amran akan pekerjaan suatu perkara. Zaidan ala qiyamiha bizat. Yang lebih atas berdirinya dengan zat. Itu terjemah tu daripada hak Arab. Apa makna ta'alluq? Talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bizat. Bila saling ke bahasa Melayu menuntut sifat akan pekerjaan sebagai menuntut yang lebih. Tu kita tambah sebagai tu nak erti kata dalam hak Arab tu zaidan. Zahir nak jadi sifat pada amran. Sesungguhnya sifat bagi mutlak mahzuf. Talabus sifati amran. Talaban zaidan ala qiyamiha bizat. Tak erti lagi lah kitanya. Tak. Lalu kita takrir sikit. Yakni. Apa makna menuntut sifat akan pekerjaan? Yakni berlaziman. Dan berkaitan. Tu murak dengan ta'alluq situ. Mana kalau Arab dia tafsir pula. Kerana kita ta'alluq situ istilzam. Irtibat. Berlaziman.
dan berkaitan oleh sifat dengan suatu perkara. Sebagai tuntut, tu tengok ni ibarat dulu. Sebagai tuntut berkaitan yang lebih atas berdirinya dengan zat. Yakni tuntut yang lain daripada adanya sifat pada zat. Bukan sebut kata sifat. Sifat mesti dia kena berdiri dengan zat. Zat itu, kalau kata zat itu ada ia tidak berhajat kepada zat. Dia panggil terkaya daripada zat. Manakala sifat itu bahasa dia kena berdiri di zat. Berdiri situ nak saling apa? Kalau sifat bahasa ada, nak ada dia tu mesti kena ada di zat. Dia tidak ada sendiri. Kalau kita nak misal dulu hak makhluk hak baharu. Nah, seperti warna. Kita misal sifat ma'ani. Segala warna nak ambil apa? Contoh, putih ke, hitam ke, merah ke lah ambil satu. Warna tu sifat. Boleh ada ke tak warna tu sendiri? Putih tu ada, tidak ada di apa-apa. Ada tak? Ada tu ulama telah buat kaji sifat itu sya'an dianya mesti berdiri di zat. Dia kata berdiri di zat. Lepas itu saling lah. Kalau sifat ia bahasa ada, mesti ada dia tu di zat. Tak ada sendiri. Hak ada sendiri tu zat. Nah. Warna. Tak ada kalau terputih. Tak ada putih sendiri. Ia kena ada di suatu. Dicat ke. Cat yang putih. Tu cat tu zat. Putih tu warna yang ada di cat. Kalau kain yang putih, warna putih tu ada di kain. Tu panggil berdiri dengan zat dia panggil gitu. Kalau hak bahasa reti, seperti tinggi rendah. Tinggi semata-mata. Ada reti tak tinggi semata-mata? Tidak. Dia kena tanya tinggi apa? Itu dah. Tinggi pohon kayu, tinggi. Tinggi itu berdiri di zat. Maknanya kita reti tinggi di suatu. Tinggi pokok, tinggi langit. Orang tu tinggi. Dia tinggi. Tinggi apa? Tak ada tinggi apa-apa. Tahu. Tu kata, itulah ulama dia perhati laju buat takrif. Sifat itu maqama bighairihi, ya takrif. Manakala zat maqama binafsihi, ya takrif gitu. Pasal pada Arab jadi Melayu dulu, barang yang berdiri dengan sendiri tu zat. Barang yang berdiri di yang lain tu sifat. Tu terjemah. Pahurai semula pula. Kalau nak kecek sifat yang bahasa ada seperti warna, segala rasa. Masam ke, masin ke. Masin itu sifat yang ada dia di. Ada di apa? Di garam. Masin saja ada tak? Tidak ada apa-apa. Ada. Pergi nak beli masin, mana cari? Musim kedai, pergi tempat garam nak beli masin. Orang kata nak beli garam tak say nak masin saja, klik mu. Ni hak ulama takrif mari tu. Kita pun kira dengan akal. Tu dia panggil sya'an pesin sifat macam tu. Maka bila teman mengaji sifat bagi zat makhluk baik, tapi duk cara ni sifat Allah. Setengah pada sifat Allah itu qudrat. Kerana Allah Ta'ala kata dia tu yang kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah itu yang amat kuasa, yang maha kuasa. Maka nak panggil yang maha kuasa, mesti zat yang bersifat dengan kudrat. Apa panggil yang kuasa? Kalau itu kudrat tak apa? Sifat. Tak kalau sifat ia bahasa ada berkait dengan ta'alluq. Ta'alluq tak apa? Ta'alluq tak apa? Dia kata di sini menuntut sifat akan pekerjaan. Yang ni belaziman, berkaitan sifat dengan suatu perkara. Maka
sifat setelah dia tak ada di zat, ada berkaitan dengan suatu perkara. Lain pada ada dia di zat, tu panggil ta'alluq. Kemudian qudrat. Sifat yang ada pada zat, dengan dialah kuasa. Maka sifat qudrat ni dia berkaitan dengan apa? Kalau kita nak tengok kita dulu. Allah Ta'ala menjadi di kita ni sifat pendengar. Sifat pendengar sama. Sama arti pendengar. Pendengar. Itu sifat yang ada di Allah Ta'ala menjadi di kita. Lalu bertelinga kita kan. Bila kita ada sifat pendengar dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan suara tu, kata sifat sama tu bertakluk dengan segala suara. Itu panggil takluk. Berkaitan dengan suara. Warna dia berkaitan tak? Kalau warna sifat sama berkaitan tak dengan warna? Tak berkaitan. Kalau itu sifat sama tertakluk dengan suara. Kita duduk dengar-dengar tu, sampai dengan pendengar tu dah itu. Bila warna berkaitan dengan sifat apa? Sifat basar, sifat pelihat, ia bertakluk dengan segala warna. Ini kecah makhluk ni. Kalau satu hal lain lah. Satu hal sama ada basar bertakluk dengan sekalian yang ada. Situ dulu. Tu nak nampak kata takluk tu berkaitan gitu. Bila kata qudrat, qudrat salin jadi apa tu kederak. Ia jumlah kata pekuasa mengikut Baqarah tu. Sifat qudrat ni berkaitan dengan apa? Tak begitu. Karut dengan kajian sakut buat apa qudrat ni? Kalau itu saya mana dia? Sakut dengan buat kerja. Maka tu kalau Allah Ta'ala agak qudrat iradah, ia bertakluk dengan sekalian mungkin. Sekalian perkara mungkin. Perkara yang boleh jadi adanya, boleh jadi tiadanya. Tu segala perkara mungkin. Iradah, qudrat dan iradah dia bertakluk dengan sekalian perkara mungkin. Perkara yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Itu apa? Takluk bagi qudrat. Kalau itu dia tiga perkara, wajib, mustahil, mungkin ataupun kata lain jaiz. Jahutullah mungkin dengan jaiz hutullah. Kita ambil satu. Wajib, mustahil, jaiz atau mungkin hutullah dah. Bila kata qudrat iradah, hanya dia berkaitan dengan mungkin. Tidak berkaitan dengan wajib, tidak berkaitan dengan mustahil. Sebab apa? Sebab qudrat ni, apa yang kata takluk dia berkaitan dengan mengada, meniada. Pagi sakut kedak dengan perkara tak terima ada langsung. Tak sakut Sebab qudrat ni tagihnya dianya mengada. Maka nak mengada dia kena sakut dengan perkara terima ada. Perkara mustahil terima ada tak? Tak terima ada. Kalau terima ada bukan mustahil. Baik tu qudrat tak takluk dengan mustahil. Sampai situlah kalau katanya Tuhan kuasa tak menjadikan anaknya. Tak ada jawab tak kuasa lah. Bukan muta'allaq qudrat. Karena anak Allah, isteri Allah tu maksud adalah mustahil. Perkara tak terima ada, tak terima sungguh sama sekali. Perkara tak ada sama sekali. Tak terima ada. Qudrat ni mengada. Qudrat ni pasti mengada. Nak mengada nak bagi tak terima ada. Betul qudrat tak takluk dengan perkara mustahil. Perkara wajib. Perkara wajib kalau kecah ada tak ada. Perkara wajib seperti zat Allah sifat ma'ani. Perkara wajib ni perkara yang mesti ada, tak terima, tak ada sama sekali. Qudrat ini mengada dengan perkara dah ada. Nak meniada. Perkara wajib tak terima tiada. Sebab itu qudrat ada tak takluk dengan wajib dan mustahil. Hanya bertakluk dengan perkara jaiz saja. Dia panggil berkaitan qudrat berkaitan dengan yang tu. Mestinya ada tu klik kepada perkara jaiz pada akal. Kita kejap pada akal tak sebenarnya pada tiga ni.
Perkara wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Maka wajib ada, mustahil ada, harus ada, dia masuk dalam harus pada akal. Anak orang mandu. Bila kata mandu, tak ada anak. Maka anak bagi orang mandu tu mustahil pada ada. Daripada akal. Jaizun. Gitu. Nah, tu dia. Sudah. Tu makna kata kita mai tengok nota kaki apa kita kait begitu takluk dengan dia jumlah situ atau menuntut sifat akib kerjaan yakni berlaziman dan berkaitan oleh sifat. Qauluhu yakni berlaziman dan berkaitan. Ini takrir. Ini huraian yang kata yakni nak menyatakan bahawa semua yang dikehendaki dengan ta'alluq itu kehendakinya istilzam, tu kita berlaziman, dan irtibat, irtabatlah, yartabitu, irtibat, ngaji surah. Apa irtibat? Berkaitan, terikat. Tu irtibat, tertamat. Maknanya istilzam dan irtibat sifat dengan suatu perkara. Tu kita kata ni berlaziman dan berkaitan. Sifat pendengar kalau makhluk berkaitan dengan suara, dia tak berkaitan dengan yang lain. Kalau kata mata pelihat, dia berkaitan dengan warna, dengan zat, dia tak berkaitan dengan suara. Begitu lagi sifat makhluknya pencium zauq, pencium syum. Allah Ta'ala jadi dalam hidup kita ada satu sifat pancaindera panggil syum, pencium. Pencium takluk dengan apa? Itu berkaitan dengan segala bau-bauan. Bau busuk, bau hapak, bau perak, bau harum. Itu berkaitan dengan pencium. Dia tak berkaitan dengan pelihat. Kau aku nak tengok hapak lagu mana? Mana boleh. Hapak dia bau. Aku nak tengok busung. Boleh tengok busung. Dia kena cium. Jadi hal ni tertakluk dengan segala bauan. Soal lagi Tuhan jadi di lidah kita ni zauq. Sifat perasa ataupun dengan kata lain pekecap. Sekali panggil pekecap, sekali panggil perasa. Dengan sebab kita ada sifat perasa, ia takluk dengan apa? Sakut dengan segala rasa-rasa. Masin, masam, manis, pedah, pahit, kelak. Itu dia berkaitan takluk bagi sifat zauq. Itu hak kita kira baru. Soal lagi sifat mas, penjabat ataupun penyentuh Allah Ta'ala jadi di seluruh tubuh kita. Hak ni dia takluk dengan apa? Takluk dengan sentuhan, panas, sejuk. Nak tahu kata sejuk ke? Sejuk Jamah. Panas sejuk panas. Ini tertakluk dengan sifat mas. Tu panggil ta'alluq. Demikianlah bila mengaji sifat Allah, qudrat ini ta'alluq, iradat apa makna ta'alluq? Di situ dulu. Dia kata menutupi sifat yakni berlaziman. Apa kita takrir begitu? Nak menyatakan bahawa morak dengan ta'alluq itu istilzam, irtibat sifat dengan suatu perkara. Dan bahawa nak nyata lagi bahawa pada takbir ibarat dengan kata menuntut. Terjemah daripada Arab talabus sifati, menuntut sifat. Ibarat kata menuntut sifat itu tasammuh. Apa tasammuh? Yakni bermudah-mudah pada ibarat. Ambil mudah kecek kata gitu. Tapi hak sungguhnya kerana tiada ada bagi sifat itu menuntut pada hakikat. Pada hakikat tak ada kata sifat menuntut. Tidak. Kalau begitu, pas kata menuntut sifat, ambil mudah ibarat tu gitu. Tapi sungguhnya berkaitan sifat dengan suatu perkara. Tu dia. Bila kita ada sifat pendengar, orang bersuara, kita dengar. Maka sifat pendengar tu bertakluk dengan suara, panggil gitu. Bukan mana sifat pendengar menutupi suara. Makna berkaitan dengan suara. Sangkut pauk panggil juga. Sangkut pauk.
Maka makna takluk kudrat dengan sesuatu itu maknanya berkaitannya kudrat dengan mungkin. Mungkin jaiz. Dari sekira memberi bekas padanya pada mungkin. Dia panggil apa? Takluk kudrat dengan mungkin. Dia panggil takluk taksir. Dan makna takluk iradat itu makna berkaitannya iradat dengan mungkin. Sama dengan kudrat segi berkait dengan mungkin. Tapi bezanya dari sekira menentu akannya ke mungkin. Iradat tagengannya menentu. Kudrat tagengannya mengada atau meniada. Itu panggil beri bekas. Ni bila kita mengaji di sini, mengaji di takluk, dia pergi sakut lalu. Dengan ilmu makrifat, sakut dengan tasawuf dia pergi. Mari pula sakut dengan syariat tu mana? Bila dah kita iktikad, semua perkara kita terima ke tak kata semua perkara jadi sendiri? Tak terima. Hanya jadi ini sebab Allah yang menjadikan. Kalau kita ikut jadi, hal kita ada pula. Sebab kita ada bukan ada sendiri. Ada kita sebab Allah mengadakan. Maka mengada dengan apa, menjadi dengan apa? Dengan sifat kudrat. Lepas tu Allah tidak mengada kalau dia tidak menentukan ada. Kisahku dengan iradat. Iradat panggil takluk sekira-kira menentu. Iradat menentu, kudrat mengada ataupun meniada. Oleh yang demikian, bilanya Allah tak mengada, bagi dia tidak menentu ada. Maka dia mengada daripada iradat menentu sedia kala ada. Malah itu ada. Apa saja hak berlaku di dalam bencana apa dalam alam semua, berlaku di diri sendiri, di apa saja berlaku. Berlaku sendiri ke tak? Tak. Kata berlaku ni dengan Allah yang melakukan. Bila Allah yang melakukan, wajib atas kita apa? Wajib atas kita redha. Sahabat tu kalau tak redha salah sah tu. Kadang-kadang nak membawa pada tangga email lah. Wajib tak kita redha. Paling kurang berdosa je tak redha dengan qada Allah. Tak tahu kan? Pergi ke syariat lah situ. Kita mau ke tak kanak kita? Kita mau ke tak nak jadi sakit, susah? Tak mau. Tapi sakit jatuh juga. Ini dari Allah yang menentu dan dialah melaku. Kita wajib raditu billahi rabba. Bila tiba kita dapat nikmat, kanak kita nak sekian, boleh kanak. Allah, terima kasih. Terima kasih ke siapa? Hakikat terima kasih pada Allah. Tak kala zahir dapat ni melalui manusia, terima kasih ke manusia sebagai zahir. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa tak berterima kasih ke manusia, tak terima kasih ke Allah. Sungguh Pak Allah yang melaku cara hakikat, tapi melalui sebab. Ada tak? Sebab kita berlaku kemalangan, orang ni tolong kita. Sebab kita jatuh sakit, bomo tolong kita. Tak sebab daripada dia, sebab. Tapi hakikat siapa yang melaku? Allah. Kita terima kasih ke Allah, terima kasih kan. Terima kasih dia tolong saya, terima kasih dia bantu saya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Semoga Allah balaslah kedemu kebaikan demo. Tu syariat mari. Zikir pun tu baik mari. Iktikad kita pun begitu. Syukur pun mari. Cuba kita sekat terima kasih manusia Allah. Terlupa ke tuah hakiki. Ya orang kufur pun dia terima kasih juga dah. Orang tolong dia terima kasih siapa rokok dah. Siapa sujud nak terima kasih. Tapi tak ada Allah. Hanya kufur. Kita orang mukmin dua-dua sekali. Yang ngaji sini yang sakut anu. Pergi pada qada yang klik situ. Inilah makna takluk dia panggil apa? Berkaitan, bersangkut paut. Ataupun panggil apa dia? Berkaitan.
Dan tiada ada ta'alluq. Habis itu istinah suku pula. Dan tiada ada ta'alluq malaikat hanya bagi sifat ma'ani jua. Hak sama tadi lagi. Dan ta'alluq ilmu itu berkaitannya dengan maklum. Dia panggil maklum. Dari sekira nyata ia dengannya. Bila ta'alluq muta'allaq ilmu dia panggil maklum. Maka maklum tu masuk 3. Wajib pada akal, mustahil akal dan jaiz pada akal. Maksudnya maklum semua. Jadi ta'alluq ilmu ni apa dia umum. Ilmu bertakluk dengan semua perkara daripada perkara wajibat, perkara mustahilat, perkara jaizat. Dia panggil maklum. Panggil gitu pula. Dan seperti inilah dikatakan pada yang tinggal lagi. Katakanlah kait hak lagi. Semua tadi demikianlah berkata oleh Syekh Syargawi rahimahullah ta'ala pada hasiahnya atas arah kita Al-Hadi. Hadahidah. Hadahidah ini sebuah pada kampung. Ada yang kata hudi. Baik. Dan tiada ada ta'alluq bagi segala sifat. Mana kita terkedir situ. Dan tiada ada ta'alluq yakni bagi segala sifat. Malaikan hanya bagi sifat ma'ani jua. Sifat hak bahasa ada. Ja berkaitan dengan ta'alluq. Lepas tu ada sedikit di kalangan ulama usuluddin. Qauluhu dan tiada ada ta'alluq malaikat bagi sifat ma'ani jua. Inilah yang diiktimadkan dia oleh muhaqqiqun, ulama-ulama yang tahqiq. Dan berkata setengah-setengah mutakallimin, ulama usuluddin dia panggil ulama mutakallimin. Setengah-setengah ulama mutakallimin ada kata begini, bermula berapa ta'alluq itu bagi sifat ma'nawiyah. Ada kata ta'alluq tu bagi sifat maknawiyah. Ada setengah kata gitu. Hak yang muktamadnya hanya sifat ma'ani saja yang bertakluk. Tapi ada setengah kata takluk itu bagi sifat maknawiyah. Tiada berkata oleh seseorang pun yang daripada ulama bahawa ta'alluq itu bagi ma'ani dan maknawiyah, yakni semua sekali. Tak ada siapa kata qudrat sekali dengan kaunuhu qadiran tu takluk kedua, tak ada siapa kata tu. Dan jika tiada berkata oleh seseorang pun daripada ulama bahawa ta'alluq itu bagi ma'ani dan ma'nawiyah, yakni semua sekali, qudrat dan kaunuhu qadiran kedua sekali, tak ada siapa kata gitu. Dan jika tiada, yakni dengan bahawa berkata ia bahawa ta'alluq itu bagi keduanya sama sekali, jawabnya nascaya berhimpun dua yang memberi bekah atas bekah yang satu, ataupun lazim oleh tahsilul hasil. Ni payah sikitlah. Cukup. Dia panggil setengah pada yang romet daripada ilmu ni bagi orang yang dia mempunyai akal yang tinggi perlu tahu. Tapi bagi orang awam tak tahu pun tak ada salah apa. Cuma nak kata ilmu, setiap ilmu dia ada yang dalam, ada yang taha, ada yang payah, ada yang mudah. Tapi alhamdulillah rahmat Allah Taala luas, dia tidak memaksa barang yang agak sempit. Dia tidak paksa atas semua orang. Baik. Kembali balik. Kata lagi. Dan tiada wajib, yakni yang aini. Tidak wajib sebagai wajib yang aini. Wajib atas tiap-tiap orang mukallaf tu tidak. Atas tiap-tiap mukallaf tak wajib sebagai wajib aini.
tidak nafi ke wajib kifai. Tak wajib mengetahui akan beberapa ta'aluk ini. Kalau kita tak tahu percaraan pasal ta'aluk, berapa ta'aluk, apa ta'aluk pun tak ada apa-apa. Sebab apa? Kerana ia mengetahuikan beberapa ta'aluk ni setengah daripada bercara yang dalam dan yang payah daripada ini ilmu, daripada ilmu ini, ilmu usuluddin yang dikatakan apa orang panggil minal ghawamid fi ilmil kalam, tengah daripada yang kalau orang sana panggil ghamid, tengah pada yang ghamid. Melayu kita sini panggil apa? Remek. Kita sini kata remek. Remek weh. Maka bagi hak remek-remek ni semua orang bukan boleh buat kerja tak. Orang yang pasal kasar-kasar sikit tak boleh buat kerja remek-remek ni. Tahu saya ko remek-remek ni. Sampai tu syarat tak ada tekan tu. Tapi bagi orang yang halusi, semangat hemah yang tinggi, kau remek kau sedap. Gitu tak? Gitu dah. Sampai jadi wajib kifai tu. Dia tak suka mana ngaji hak mudah-mudah mendasih. Mudah nak hak remek-remek lagi remek yo kau suka. Habis tu manusia dia tak sama. Lalu itulah jadi wajib kifai, orang punya akal yang kamil, punya akal yang sempurna, perlu dia kena mengaji hak remek-remek. Karena ketika berhajat timbul keliru, dialah kai panha. Tengok sebab berlaku nyakit COVID. Bukan semua orang. Setengah-setengah bomoh tak boleh. Dia kena orang khusus. Tak itu kan? Orang tertentu dia boleh tugas. Orang terpilih orang ni, orang lain tak boleh. Tu. Sebab bahaya. Tu pun hak dalam hak bijak tu bahaya belana. Ilmu seperti itulah. Kalau orang tak penama hemah tak tinggi, tak lagi hak remek-remek. Tapi kena ada. Sebab dia timbul masalah syubhat keliru, orang ni kena jaga. Itu dah. Cuma memandai pada umum dia jaga siap-siap. Bila hak romek-romek dalam ilmu tak wajib ain. Bukan tak wajib langsung. Dan bagi silap bahas tak wajib. Tengok tak wajib, tak ada pedah. Kalau tu kita sarah dah lah. Tak itu kan? Dia kena kait tu. Tiada wajib apa kita kait? Yakni tiada wajib yakni yang aini. Tidak nafi ke wajib juga kifai. Gitu. Baik. Kerana ilak situ maka kita kembali kepada Allah. Dia tidak tekan bagi hak kita tak kuasa. Wala rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Hai Tuhan kami minta jangan engkau menekankan kami atas barang yang kami tidak kuasa. Tak pada dengan kami. Ada orang pada, ada malah kawan tak ada. Remek-remek. Gitu. Inilah setiap bidang dia ada ulama, dia bertanggungjawab setiap ilmu. Baik, demi kerana nak jaga kesucian agama, situ tempat nak. Sebab dia besar sangat orang menuntut ilmu ni dibandingkan orang panggil kal mujahidi. Kan dia nak jaga agama. Tengok orang nak tafsir belak, dia tahu selalu. Ni tafsir ke arah lain dia tahu selalu. Kan? Sebab tu daripada Quran dan hadis juga bila kita guna salah guna dengan jalan ni dia nak pergi jadi rosak. Seperti itulah buat banding ubat tu lah. Ubat ni untuk ni kita kena tahu ni ubat ni untuk apa. Cara proses ubat kena ramuan berapa. Supaya ubat dia ramuan tak sama tak. Ni ubat kuat sikit. Dia kena ramuan campur dia ni masuk ke ni kuat. Mu tak boleh makan ubat ni tak padan dengan penyakitmu. Sabit tu bomo yang pakai bijak bukan semua orang sakit dia semua kan. Dia test dia cek mu tak boleh makan ubat ni. Mu tak boleh makan ubat ni ataupun mu boleh makan sebiji tak boleh makan dua mu. Jangan jadi ubat ni. Kalau budak umur sekarang ni sebiji, orang tua 2 biji. Tengok tu buat apa tu? Yalah dah tu. Pak kita tahu sakit nak ubat dak kira nak hilangkan cepat. Tak boleh gitu. Ada peraturan. Ni pun betulah ilmu apa-apa pun begitulah.
Nah, baik ilmu tarekat, ilmu zikir pun diserah pada murabbi. Dah tengok mu baca banyak ni, mu amalah ni. Kan? Tu dia. Demikianlah. Lalu dia kata tidak wajib apa dia atas tiap mukallaf tak wajib mengetahui akan beberapa ta'alluq ini kerana ia mengetahui beberapa ta'alluq ni dia masuk daripada bicara yang dalam dan yang payah tu masuk dalam daripada ilmu ini yang dikatakan minal ghawamidi fi ilmil kalam. Sudah. Dan apabila hendak mengetahui engkau akan ta'alluq kudrat dengan tafsir dengan cara huraian, maka berkata aku, kita takdir, aku ni klik pada muallif dah, cuma kita takdirkan. Maka berkata aku, satu ta'alluq daripada 7 ta'alluq bagi kudrat itu ialah nama ni istilah dah ni. Panggil ta'alluq suluhi qadim. Suluhi salah satu masdar yang ngaji kelima salaha yasluhu salahan suluhan salahiyatan, banyak masdar. Maka ambil satu. Dia guna suluh. Pabubuh ya nisbah suluhi. Kadang kata salahi pun jala tapi tak biasa guna rasa pelat. Ta'alluq apa? Ta'alluq salahi qadim. Oi. Ni mata gapo? Walah satu ya orang tahu ada apa nak kata salahi pun tak apa, salahiyah pun tak apa, tapi menyalahi hak orang dok panggil. Itu saja. Suluhi qadim, itu istilah yang tu baik lagi. Gapo dan iaitu suluhi qadim tu patut tu salaha yasluhu patut patut ada lagi panggil padan patut kudrat pada azal patut bagi mengadakan yakni akan mungkin kita terkedim apa dan meniadakan dengan dia dengan kudrat. Patut bagi mengadakan akan mungkin dan meniadakan akan dia, kata nak ke dia lagi akan mungkin tu dengan dia dengan kudrat. Patut pada waktu patut mengada meniada pada waktu imkan. Pada waktu imkan ni orang panggil takluk pada mengada atau meniada. Adapun pada azal takluk pada patut. Patut kudrat patut pada azal. Pada dia kala lagi patut tu. Patut bagi apa? Bagi mengadakan mungkin dan meniadakan akan mungkin dengan dia. Mengada meniada bila? Pada waktu imkan. Yakni mengada dan meniadakan itu pada ketika sampai masa adanya mungkin atau tiadanya. Payah kamu dah. Dah. Itu dia. Dia beri rasa juga payah. Mana rasa juga payah gitu. Tapi seperti tadilah. Bagi orang yang hemah tinggi lagi payah lagi dia. Lagi minat. Begini. Itu kecek cara istilah, cara pelaturan pengajian. Bagi kita bila nak ambil maksud gak. Jadi kita nak banding kalau nak hak kita nak banding, nak beriti betul patut tu apa dia? Kita punya rank. Kodrak kita ada kederak. Kita ada rank. Dengan sebab ada rank tu kita kuasa, gagah, rak. Saling lah. Yang sebab ada rank kita rak. Yang sebab ada rank kita gagah. Bila kita ada rank, kita punya gagah, kita punya rank, maka lazimannya kita tu gagah, kita kuasa, kita kuat. Boleh ke tak? Patut ke tak dengan rank kita tu pikul kayu? Patut tak? Atau itu hal lain lah. Boleh ke tak? Jangan benar lagi kau tak panah. Jangan lagi kau tak besar lah. Itu lain tu. Besar ke tak besar, itu lain. Boleh tak dengan kita ada rank dengan pokok setara tu?
Boleh. Tapi bukan naik sungguh. Tak boleh naik patuk tu bila lagi. Sedia ni. Sedia makhluk ni lah. Patuk tu lama dah. Nah, dia panggil suluhi. Sebab kita ada kan. Kau boleh buat, saya buat ya. Tu. Ada pun meniada tu barulah tu. Ketika naik pokok, tu baru berlaku dah lah. Tu berlaku naik. Siapa masa tak saya naik, dia panggil imkan. Ada pun belum tu, kita ada kan, boleh. Nak naik, tak naik, boleh. Gitu lah. Kita bandingkan lagi. Seperti kita ada sifat pendengar. Bila kita ada sifat pendengar, boleh mendengar segala suara. Boleh ni lama-lama dah boleh. Mungkin tak ada tuli. Lepas tu bila orang berkecek, dengar sungguh. Tu orang panggil tanjizi. Tu maknanya suluhi lah tu. Jadi Allah zat yang maha kuasa. Zat yang bersifat dengan kudrat. Bila zat Allah yang sedia, bersifat dengan kudrat, sedia. Patut bagi Allah sedia. Patut apa? Patut mengada atau meniada. Adapun mengada meniada tu baru. Tu waktu engkau. Kan weh. Hujan kata ni jauh pakai otak. No. Kali-kali rasa atas itu dia boleh kita tanya. Itulah mana patuk tu pada azal. Patuk tu sedia. Patuk ada hurai pada bawah tu. Sini jaga pula ni. Qauluhu patut kudrat pada azal bagi mengandalkan ini, yakni isna'kan patut kepada kudrat tu. Cara situ pula dah. Daripada isna' yang majazi tu gitu dengan ilmu balaghah pula dah. Sana tu sana majazi ya, sana patut pada kudrat tu. Sebab apa? Kerana bahawasa yang patut bagi mengada dan meniadakan, yang patut pada hakikat itu bukan sifat, ialah zat. Tapi di sana patut kepada kudrat dia panggil isna' majazi. Ada isna' majaz sana majazi saja. Kerana apa? Kerana yang patut mengada dan meniada pada hakikat ialah zat Allah yang bersifat ia dengan kudrat. Supaya kita duduk sana menyembuh pada ubat tu lah. Sana mengenyang kepada makan ni. Kita sana hilang dahaga kepada air. Itu panggil isna' majazi. Hakiki yang menyembuh, yang menghilal, yang mengenyang, yang apa semua. Allah bukan? Allah. Tapi tak kalau Allah menyembuh melalui wak sabak, kita sana ke sabak boleh. Lalu kata ubat ni baik. Makan sebiji, sebutir, hilang selalu obat. Sungguh ubat ni patutlah. Siapa kita buat bekas semua. Ada terlupa ke Tuhan. Sakit kemik ubat selalu dah. Lupa ke Tuhan. Tapi bukan hilang akidah, terlupa. Ya manusia dia terlupa. Tak sakit kita orang awal. Nabi Musa berlaku. Dia sakit gigi. Dia merayu dengan Allah SWT. Allah bagi tahu ke dia ada suatu tumbuhan itu jadi ubat. Dia pun ambil. Makan tu hilang. Ada apa? Tu lama. Sakit gigi pula. Sakit pula tak ada nak tanya Tuhan. Dia tahu dah ubat. Ya kita tanya, lepas tu tak tahu tadi dah. Lepas tahu dah tanya apa lagi dah. Selalu ke ubat. Angkat tak hilang. Tuhan, gana dulu mu ayah. Dulu mu tanya aku. Hanya orang lapis dia lagu tu. Dia panggil hasanatil abrat sayyiatil muqarrabin. Silap putih padi. Gan selalu dah. Kita biasa dah. Dulu tak tahu ubat dia macam terupuk tu baik. Apa tanya bomo semula, tak payah bomo, kita diri bahasa belah di bomo lah. Yang itu kan? Ya hatu manusia, ya bahasa dia tabiat, dia panggil tabiat manusia.
Lupa sikit geng jaga selalu dah. Itulah ayat kata isnad majaz. Dikatakan qudrat lah yang patut mengada, patut meniada. Tu sana situ tu majaz. Hukum sungguhnya zat Allah yang patut mengada meniada tapi dengan sifat qudratnya. Gitu. Yang buat kerja ni qudrat kan kita. Zat kita kan. Yang buat kerja ni diri kita lah yang buat kerja. Tapi boleh buat kerja tak kalau tak ada orang? Tak boleh. Itu sebagai sebab. Kita lah yang kerak kayu tu. Tapi nak kerak boleh tak kalau tak ada wajak? Mana kira keramat. Tak ada. Ini yang panggil asbab. Jadi mudah syirik lah. Kita sikit syirik amanya mudah tu gak. Hingga kawan tak pandai nak hurai tu je pergi kena dah. Itulah. Ini ngaji bab ni lagi beda. Itulah dia. Jadi bila disana kepada sifat tanggung tasana majazi kerana yang memberi bekah hanya zat yang memberi bekah pada mengada meniada. Tapi jika sana kata qudrat yang mengadakan, iradat yang menentukan, itu majaz. Sesungguhnya zat Allah yang menentukan dengan iradatnya. Gitu. Zat Allah yang mengadakan dengan qudratnya. Tapi boleh kita sana ke situ. Qudrat lah yang mengada, iradat lah yang menentu, ilmu lah yang mengetahui. Tak ada apa-apa, majaz. Allah Ta'ala sedang guna oleh Quran berkecek tu. Sekali dia guna pada hakikat, sekali dia sana pada musabak tengok. Yang mentadbir ke hakikat siapa? Dia yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Situ dia sana ke dia sendiri. Dialah mentadbir, mengaturkan segala urusan dari langit hingga pada bumi. Dia yang mengatur. Arti hakikinya dia mudabbir. Tapi di ayat lain dia sana ke malaikat dia. Fal mudabbirati amra. Segala malaikat yang mentadbirkan alam. Malaikat Mikail mentadbirkan rezeki, mentadbirkan hujan. Walau hakikat yang mentadbir siapa dia? Allah. Tapi bila dia suruh yang latih ni, sana situ lalu boleh. Supaya juga yang memati, yang menghidup siapa dia? Dia Allahul ladzi apa dia tu? Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Situ dia yang kuasa. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dia menjadi sifat maut. Maka panggil dia lah yumi yang memati hakikat. Dia menjadi sifat hayat. Arti Allah lah yang menghidup. Tapi di ayat ni sana ke malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kata oleh Muhammad, lagi memati akan kamu oleh malakul maut. Jadi malakul maut memati bukan Allah. Itu panggil sana majaz. Allah sendiri pun cakap lagu tu. Adalah. Itu dia. Itu tak ada apa-apa lah. Orang ada keping ubat ke sedap ke keping ubat ni baik jadi ke segala penyakit gini sudah menjarak gini. Mai di satu syirikmu. Marah je. Aku orang Islam weh. Semua tu hal berlaku weh. Tak itu kan? Itu. Nanti mana kita kena witi majaz. Itu dia. Inilah yang nak jaga di sini kata. Bila kita sana kata yang patut bagi mengadakan, yang patut bagi meniadakan apa? Sifat qudrat. Tu panggil isnad majaz. Sudah situ. Seperti yang lagi akan datang, yakni tiada pada hakikat. Seperti yang lagi akan datang disebut di dalam risalah ini. Intaha muallifuh. Pengarang kita sedia jaga. Syekh Ahmad sedialah tu. Cukup dulu setakat itu. Mana saat ni?
Dan yakni mengada dan mengadakan itu pada ketika sampai masa adanya mungkin atau tiada. Habis cukup dulu. Dan 3 daripadanya. Wallahu a'lam. Kalau tak ada apa, kita terus lalu kitab yang kedua. Ada apa ni soalan? Oh, panjang sangat. Oh. Ni dia mau tulis begini. Soalan ini daripada pegawai kesihatan. Oh, sama. Ayat tulis kita dah. Soal, adakah harus bagi pegawai tasjil nama untuk masuk saham pungutan wang supaya jadi perbelanjaan urusan jenazah ngansub itulah itu. Jika salah seorang dari anggota itu mati, nescaya akan dapat duit 300 baht. Boleh ke siapa? Bila mati boleh ke siapa tu? Boleh ke orang mati pada buat apa pergi kambuh gitu Duit ini daripada wan pungutan bulanan bagi semua anggota yang 300 baht itulah. Pada asalnya kutip 300 baht setiap bulan. Jadi nak rupa jenis-jenis sepa ansuran juga panggil apa? Prakan apa panggil? Dia panggil apa? Prakan lah. Prakan ciwit bukan? Bukan. Gana? Bila mati tu kutik. Semua bukan kata kutik taruh dak. Bila mati semacik hak masuk nama tu. Tu baik nak bulan dah mati dah sama. Jadi mana kalau tak mati tak kutik. Kau kutik tiap-tiap bulan. Kutik nak bulan. Dia ke kalau nak tengok rupanya ada berlaku tiap-tiap kampung dulu dia panggil apa? Istilah panggil duit chair. Duit chair ke dah? Duit mati. Panggil syarikat mati. Dia panggil syarikat mati. Walau berkursi tak mati-mati tak berkursi. Panggil lah tu tak ada apa istilah. Panggil istilah, tak ada nak bahas masalah istilah. Cuma apa maksud syarikat mati? Dia panggil istilah kan? Supaya tengah ngaji ilmu ni panggil apa ni? Suluhi koding panggil tu istilah ulama letak apa? Kita kena tiga apa dia sebut lagu tu. Ini apa? Duit syarikat mati. Kalau dulu yang mikir manusia ni fikir nak tolong menolong. Pada asalnya gitu deh. Pada asalnya jangan untuk cari itu ini tu tidak. Jadi mari timbul suatu fikrah kita orang Islam sesama Islam tilik pada orang susah. Tilik pada orang yang fakir saat ni tu. Bila mati ke kalau galik dulu-dululah. Si keluarga si mati suka sangat nak buat bajikan pada si mati dan dia ada harta peninggalan. Nah, bila mati seseorang kadang-kadang orang dulu ya kurang mata wang. Orang dulu je kurang mata wang, kurang mata wang duit, kurang. Tapi harta banyak, kebun tu kebun ni. Tanah banyak, ada pagar banyak sekali. Bila mati juga, balik si waris si mati ni bersetuju buat dia
nak pakak buat kebajikan kepada si mati ayah kita, ibu kita sana. Nah, dia pun belajar lebih kurang kalau ada apa anak-anak yatim tu kita kena kira molek. Mana kata hak si waris itu si orang sehat-sehat semuanya, balik semuanya, bersetuju mereka ini suka nak buat kebajikan kepada si mati. Lalu tu panuak macam mana? Mata wang tak ada, gada tanah benda, ada gada pagar. Ada yang minta berutai dulu, ya suka, lepas tu kau nyucur. Dulu ada berlaku lagu tu. Maka marilah satu fikir, nampak mulat juga, tindak pada orang tu, bila mati dalam kampung kita, setuju tak buat kita bakal kutip-kutip bantu dia. Oh setuju. Dia kata ingat kutip sekuk. Lepas tu 2 kuk, lepas tu naik 5 kuk. Lepas tu macam 10, 100 macam-macam lah. Kutip. Bila pok, dia kira kata bila mati seorang-orang kena pakai banyak mana atas nak buat kebajikan. Katalah 1,500. Saya ingat zaman itu kita kecil-kecil dulu. Lepas tu nak sampai 2,000, 3,000. Pakai kutip. Siapa suka, setuju. Bila keluarga kita mati, pakai kutip itu. Jadi tak payah kita cari itu dah lah. Molek berjalan 100. Siapa boleh lebih pada kanak. Kanak nak beri kepada si mati, keluarga si mati dalam 3,000. Pas kutip boleh 5 bulan ni, sipai taruh. Hak nu mati pula. Bagi pula, lepas tu bawa tak ada. Pakat kutip pula. Itu satu segi, bagus sekali. Pakat masuk dalam tolong menolong atas kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa kan. Lepas tu hak ni, dia kata saat ni, adakah harus kita tasjil nama? Tasjil nama ni, kalau dulu, siapa nak, suka, saya masuk, siapa 200-300 orang dalam kampung. Ni pun, tasjil, catat nama kan, siapa nak nama. Untuk masuk saham pungutan wan, saya setuju, saya nak masuk. Saya suka, siapa 400-500 orang kata gila. Supaya jadi perbelanjaan urusan jenazah. Bila mati, keluarga kita dalam orang masuk saham tu, maka baik yang itulah buat kebajikan kepada si mati, nak bersedekah ke, nak buat apa ke, itu. Jika salah seorang dari anggota itu mati, nascaya akan dapat duit 300,000 baht. Banyak ni. Hak ni jadi di kok mana pula tu. Dia kena banyak anggota. Hak ni sabit boleh gitu dia. Habis butir nak garah. Tadi tu ada kata hak kapung hak ni tu. Semua dalam seluruh negara. Tak kira orang Muslim, no Muslim. Begitu. Jadi kalau berlaku, bila lah yang bukan Muslim mati pun masuk tu juga lah itu. Tu dah tu kali. Tu kena renung dulu. Sebab dia pergi panggil kita umum dah ni. Hak tadi dok kecek hak kapung ya. Tu dia deh. Hak tu bahasa sepa dia mau pergi ke culat dah. Tu. Lepas tu dia ada lebih lagi pada tu berapa tak ingat. Ya ni cuba merajaah pergi kepada culan ni bahasa apa? Tak ingat nak kita apa. Dia pergi siapa umum gitu, dia kena pergi sana lah. Dia kena tua di sana tu selesai. Jadi kalau kau ada hak tadi tu, baguslah kita dalam kampung ahli jawatan kuasa kita untuk muslimin kampung kita membantu tu baguslah. Bila pergi siapa luar kita ni kena pergi konon lah. Naik ke mufti am kita lah. Tu dia pergi kat dia panggil ngansub sini tu. Ni nanti kita kena merajaah klik ke sana lah. Bila hak sana tu biar petua tak ada masalah. Maksud pun tak ingat kita pun cara tu.
Jadi ada pohon tadi dak kecah hak asli mula-mula tumbuh tu sama kita dari sudut kapur fikir bersetujulah Imam Khatib Bilal yang mesti dia kena ketua tu. Imam Khatib Bilal akan makan 12 jadi 15 anggota. Lepas termasuk pula apa dia kemenangan nebak. Tu dia dan nayu obata sebagai syarat setuju tu untuk kita buat tak merata untuk kita. Bila ni jadi luar raja juga. Tu kena nanti bahas mulalah waktu tu. Tu dia. Oh, lebih kurang 1 juta orang termasuk. Ya. Nanti kita merajaah sekali lagi dengan anggota-anggota apa dia tu macam menangan tulah. Hati kena pergi situ. Hati kena bertua tu pergi situ tu. Ni kena bertua pergi situ. Sebab dia umumnya nah. Jadi kan di situ dia resmilah. Ni untuk kita kalau pasal kampung cakap kita tak ada apa bagus sekali. Apa kita pergi ke kitab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwasanya zahid yang lebih sempurna. Situ dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekhul Masyayikh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, dia kata dan bahawasanya zahid yang lebih sempurna itu zahid pada tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala. Bahawasa zuhud yang lebih sempurna, yakni dengan iktibar barang yang ada pada zahid itu. Hak dulu dia bagi dah. Dia kata dulu ketahui olehmu bahawasanya sebab bagi zuhud itu 3 perkara. Tu tilik pada sebab. Nak timbulkan zuhud, kita kecap bahasa Arab zuhud, zahad, tapi biasa kita dah panggil zahid. Tapi kita dah jaga dah dulu kata bila kata zahid kena ke diri orang tu. Orang yang bersifat dengan zahad, sifat dengan zuhud, seorang tu panggil zahid. Sifat tu panggil zuhud. Beza situ dulu. Tapi lah kitab dia tulis zahid dengan ada alif gitu. Sedangkan sini nak cara sifat zuhud. Seperti inilah kudrat tu sifat, bila zat yang bersifat dengan kudrat panggil qadir. Bila seorang yang bersifat hati, bila hati dia tu zuhud, seorang panggil zahid. Sini nak caranya diri sifat zuhud tu. Dia kata dan bahwasanya, jadi ibarat zuhir atas klik pada bahwasanya di awal. Kita undur klik. Dan ketahui olehmu, yakni orang yang mau berjalan ke jalan akhirat, bahwasanya zahid zuhud yang lebih sempurna, yakni dengan iktibar barang yang ada, yang adalah zahid padanya tu, hak lebih sempurna sekali ialah zuhud. Ya zuhud ni sifat apa dah? Karena arti zuhud dulu apa? Tinggal. Tak berpaling, tak bergantung hati. Itu zuhud. Walaupun kita dalam bekerja, kita bekerja. Kalau sah berniaga, kita berniaga. Kita ada milik harta, kita bekerja buat, cocok tanah. Itu kerja. Ini syariat.
cari nafkah. Nah, bagi orang yang wajib atasnya nafkah tapi nafkah tak dapat nak nafkah kalau tidak bekerja. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Wajib atas kita sebagai seorang lelaki yang punya isteri anak yang wajib sanggup, wajib atas kita nafkah. Tu hak sakut nak nafkah. Pas nafkah kita orang tak ada punya harta, malaikat dah hasil daripada kerja. Maka kerja tu wajib. Kerana nak bayar hak wajib nafkah tu. Maka bekerja. Bila bekerja, boleh hasil itu ini kadang ada lebih pada nafkah hak wajib. Nah, itu bab syariat. Hati duduk mana hati? Hati itu tidak bersangkut dengannya. Dia panggil zuhud hati. Jadi zuhud yang paling tinggi sekali apa dia? Sempurna sekali. Iaitu zuhud pada tiap-tiap yang pada tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Apa barang yang lain daripada Allah? Pada dunia dan pada akhirat. Itulah hal zuhud yang paling tinggi sekali. Maknanya hati tak sangkut dengan barang selain daripada Allah. Gak barang selain pada Allah tu gak? Alam dunia, alam akhirat, semua tak? Selain pada Allah semua. Hati tidak sangkut. Tu dia panggil zuhud tu sempurna sekali. Contoh. Jadi masalah, jadi kita ada milik harta tu bagi dunia kan? Harta duniawi dia panggil. Lepas tu bila kita beribadat, ada janji pahala akhirat bukan? Janji pahala akhirat. Tapi hati seorang yang zuhud ni, dia hanya bergantung dengan Allah semata-mata. Dia bergantung dengan Allah semata-mata. Sabit tu orang tu bila siapa tahap tu, kalau dia beramal, ini wajib kena beramal. Wajib solat Allah perintah suruh semaya. Lepas tu bila semaya, dia ada janji. Janji syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri hingga sampai akhir. Nah, dan pulaknya sini jazaohum inda Allah Taala janji syurga. Semua syurga di akhirat, semua tak panggil kata bahagian lain pada Allah. Kalau itu hati dia tidak gantung di situ. Sebab tu bagi orang ni dia kata dia ibadat ni semata-mata kerana Allah suruh dia buat. Hati dia tidak gantung kepada syurga ke. Ada kata tinggi tu. Jadi kalau cuba kita balik ni nampak mudah masalah. Kalau orang kita buat ni kerana pahala. Kalau kita hati gantung situ supaya kita duk kerja kerana makan gaji dah. Cuba kalau potong gaji nak kerja tak lagi. Berhenti aku. Ada asal. Bawa baik lagi. Itu kan. Tak ada dah gaji. Tu kita buat kerana gaji. Cuba kita buat kerana seseorang. Orang tu gaji terserah ke dia je nak gaji tak dia. Tak mau gaji dia tapi kita buat kerana dia je. Lain tu dah. Atau gaji tak ada, ikut terserah. Tapi kita buat kerana taat ke dia je. Tak tinggi. Tu dia panggil zuhud yang sempurna tu. Itu. Iaitu zuhud pada tiap-tiap pada semua barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Termasuklah pada dunia. Dan pada akhirat. Dia tak ada gantung hati situ. Sampai telah setengah-setengah orang awliya illah. Dia kata aku tidaklah beribadat kerana syurga dan bukan kerana takut kau dengan aku. Aku yang beradat kerana kamu perintah aku ibadat, aku ibadat. Mu suruh aku buat. Sama ada mu janji gaji, mu janji tu mu aku tak ada padu, aku nak mung je. Tu kata. Tu. Serah ke dia yang nak tak mana nak buah aku dengan aku. Ikut dia, aku hak dia. Hak dia suruh. Tu dia.
Kalau kata syurga ni aku tak ada apa, kita buat muka dia suruh. Tu. Nak letak hati tu payah hati dia. Supaya orang nak kau orang kena jangok, dah hilang jangok mula berona. Tak ada. Nak kau orang kena kaya, bila kaya hilang berona PA lalu. Oh, tu panggil tu masih rendah. Bukan salah, tak ada salah, rendah tu. Ni tinggi gitu. Tu makna kata bahawasanya zuhud ia lebih sempurna ialah zuhud hati tidak gantung, tidak sakut pada tiap-tiap, pada semua barang yang lain daripada Allah Taala. Pada dunia ni sama ada ia tiap-tiap barang yang lain sana itu. Kata nak ta'min lagi boleh. Mata itu pada dunia akhirat. Yang ni sama ada ia barang yang lain pada Allah tu. Dunia, pada dunia dan juga pada akhirat. Syurga, nikmatnya. Dia tak ada letak situ. Tu nak ayat tu hak tinggi, hak sempurna. Lepas tu rendah sikit pada tu. Nombor 2 lah kita panggil. Kayak apa-apa kita kalau sok dah nak nombor 1 kan, bukan sekadar boleh dah itu kan. Dia boleh nak nombor 1. Apa-apa pun nak boleh nombor 1 ada. Gitu. Tu kelas tu. Kelas zuhud dia sepenuh tu. Lepas tu dan kurang daripadanya, makna zuhud yang kurang daripadanya daripada zuhud tersebut tadi, iaitu zuhud pada dunia saja. Dunia dia tidak gantung hati, hanya tiada pada akhirat. Akhirat dia nak akhirat. Dia beramal nak akhirat. Dia beramal nak akhirat. Allah Ta'ala janji syurga, hati tak nak syurga. Gitu. Tu. Lepas tu mentabak rendah sikit lah. Tabak apa? Tabak akhirat. Tak bagi lain pada Allah. Iya. Ya zuhud pada dunia saja. Maknanya tiada pada akhirat. Hati duk gantung dengan akhirat. Apa balik ke kita kat lagu tu lah dia. Tapi kalau buat apa tanya pahala. Tanya pahala. Kalau tanya apa gaji berapa. Itu kita lah. Buat kerana bayar hutang Allah. Ada itu dah kerana Allah so cukup. Dia suruh buat kita buat, tak ada nak kita bayar hutang, tak ada, kita tak ada lekat apa dia suruh kita buat. Hak bayar hutang tu hak qada. Kita tak ada bayar dulu. Dia lekat hutang Allah dia panggil. Ni tak ada lekat hutang, dia suruh buat. Hak bayar hutang pasal qada dia panggil. Ni mana orang pilih Allah, dia ada orang siapa kelas tu. Walaupun kita tak tahu. Tapi ada orang kelas tu apa yang jadi pemaku bumi tu. Wal jibala autada. Tafsirnya Isyari, gunung ganah tafsir Zuhair, gunung-gunung bukit dah buat ni sebagai mengkejakkan bumi. Karena Allah Ta'ala menjadikan bumi mula tu apa yang terlapor tak air ke jadi bila buat gunung apa jadi berat. Tenang, sebab lah duk buat bukit, duk buat gunung kan berkecok, bergopo. Lepas tu bila tafsir Isyari, gunung Ganah ditafsir dengan para ulama, para orang arif, para awliya illah. Ni ibarat autad, penyacang bumi dekatnya ni. Sebab lah dia kata, tak akan berlaku kiamat selagi ada hamba Allah ada sebut Allah. Allah. Gak orang mana sebut Allah itu? Para awliya illah. Sebab mereka zikir begitu. Mari kita orang awal tak apa la ilaha illallah. Tapi berani nak menyesat mereka itu. Itulah. Itu orang panggil penyacang. Bila Allah Ta'ala nak menasar sikit lagi, dia habis. Sebab dia janji tak akan kiamat selagi ada hamba Allah yang sebut Allah. Itu kan. Baik. Itu zuhud yang kedua. Ya kurang sedikit katanya. Iaitu zuhud pada dunia saja. Hati dia tidak sangkut dengan keduniaan. Tapi tiada zuhud pada akhirat. Hati gantung dengan akhirat. Sama ada. Yang ni sama ada dunia tu harta.
atau kemegahan atau bersedak-sedak, dia panggil tana'um, bernikmat-nikmat, bersedak-sedak, atau lain. Apa lain? Tiap-tiap barang yang daripada habuan nafsu yang duniawi. Dia tak ada gantung situ. Hanya dia mau pada akhirat. Dia panggil zuhud. Dunia saja, tidak pada akhirat. Tu kurang pada hak tadi, ke nombor 2 lah turun kelas. Dan kurang daripada ini, rendah lagi, kelas 3 lah kita kata. Dan kurang daripada ini, daripada zuhud yang kedua ni, iaitu zuhud pada harta saja. Jadi masih sakut dengan duniawi lagi, tapi harta saja. Apa harta saja? Tiada pada kemegahan dan lainnya. Hak tadi dia zuhud daripada dunia. Sama ada dunia tu harta benda, kemegahan. Bernikmat bersukaria tak ada. Ada pihak ni dia zuhud daripada harta saja. Tapi kemegahan masih sakut. Dia beza dengan megah ni. Cuma ghalib bila orang punya harta kekayaan, ghalib sifat megah dia mari. Tak ada kan? Jadi orang malu hati bila orang punya kekayaan, jadi timbul sifat kemegahan. Ada orang tak ada milik apa tapi megah. Dia zuhud daripada harta tapi dia nak kepada megah. Orang yang tak zuhud pada kemegahan. Ni rendah lagi. Zuhud pada harta saja. Tiada zuhud pada kemegahan yang lain. Ataupun boleh kata selagi zuhud pada setengah perkara, tiada zuhud pada setengah yang lain. Mana zuhud setengah-setengah. Dunia salah pilih-pilih. Hak ni ambil, hak ni tidak, hak ni ambil. Salah gitulah. Dan zuhud akhir ini, hak akhir ni ialah yang sedaih-daih, selemah-lemah, serendah-rendah, segala derajat zuhud. Sebab apa? Kerana kemegahan itu dia lebih lazat dan lebih diinginkan daripada harta lagi. Itu dah. Orang nak megah ni, nak sekali. Tak ada harta tak apa, dia megah. Tak ada. Orang ada harta dia bawah dia ambil. Dia megah. Tafakhur. Kata sebelah Al-Quran ada. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Berebut bermegah-megah antara kamu. Tak ada dia. Tu. Dia kadang-kadang dia punya harta tapi dia tidak megah. Ada orang megah ni tak ada harta. Orang susah tapi jangan megah orangnya. Kita panggil guna istilah kedebeh. Kedebeh. Asalnya kelebihan. Kelebihan kemegahan dia tu. Harta tak ada tapi jangan. Megah dia. Dia ucap gapo, dia kata gapo, dia heran semua dengan dia. Tu megah dia. Kadang-kadang dia kaya kata apa, dia tak heran. Dia panggil tak ada megah. Hanya dia punya kaya. Tapi tu kata megah dengan kaya dia lebih megah lagi. Lalu tu orang ni, apa dia zuhud daripada harta tapi dia tak zuhud daripada kemegahan. Ini rendah lagi. Sebab apa? Kerana kemegahan itu lebih lazat yang dibagi nafsu. Dia lebih diinginkan, lebih disukai daripada harta lagi. Itu dia. Dan kalau begitu, maka zuhud padanya, pada kemegahan itu, itulah lebih utama daripada zuhud yang lainnya. Zuhud daripada kemegahan lebih utama daripada zuhud daripada harta lagi. Ada pihak tadi dunia akhirat dia tak sangkut kedua-dua. Hak tadi. Ialah ni kita mengaji jalan ni. Lepas tu Tuhan nak memperjalan tu serah pada dia lah. Ya kan nampak ni kita nak akad tak boleh. Fala tuzakku anfusakum, jangan kamu menyuci diri kamu. Hanya yang menyuci itu Allah. Kita hanya menyuci cara zahir syariat apa? Kena suci
lagu mana cara menyuci hadas, lagu mana cara menyuci daripada najis mughalazah, ada bab menyuci syariat kata. Adapun bab hati kita mengaji apa sifat mazmumah, sifat yang tercela dalam hati. Sifat megah, kena megah macam mana. Sifat apa? Sifatnya suka ujub. Ngaji. Itu panggil sifat mazmumah. Bila kita kena begitu, kita pun usaha supaya boleh kita mengelak daripada sifat itu. Bila kita boleh suci situ, boleh pakai dengan sifat mahmudah. Supaya kita kata kita ni ada cemar daki, kita duduk kerja peluh. Kita tahu kata tubuh kita peluh. Kalau saya mai ku mau minta maaf, tubuh cemar ni. Nak jawab salah kau cemar ni. Dia basuh tangan dulu mari. Sebab kita kena kata kita cemar. Saya mai orang nanti dia minta maaf ni, tak. Mani. Mai pakai baju baru tu bertemu dengan saya. Itulah. Kan kita kena. Ni cuba kita tak kena diri. Rasa suci semua kita ni dah. Tak kena sifat ujub perasa, tak kena sifat sombong, tak kena sifat tomok. Tak kena. Nak basuh apa? Dari kita kena apa tadi? Assalamualaikum orang tanya, minta maaf tak? Tak apa kata saya. Tak apa bahasa dia. Tak boleh. Kita ni segan nak berjabat salah dengan dia. Itu dah. Kerana kita kena diri kita ada cemam. Nanti basuh tangan dulu Nanti gimana dulu peluh ni. Kita lah kita kena diri kita sifat kotor ada. Kita tak biar diri untuk usaha. Itu saja kita mengaji medan ni. Mana? Anda kita kena, kita boleh mengelak. Apa tadi kita kena, tadi cemar ni. Kita basuh. Baju ni, kain cemar ni. Tak ada kira najis dah lagi, cemar je kita basuh dah. Terlik mana usaha lah, tapi hak Tuhan lah, lepas tak lepas tu. Tak itu, payah. Cukuplah. Setakat tu dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ni ada di atas nama saudara-saudara kita telah kembali rahmatullah, namanya Husain asalnya bin Haji Abdullah daripada Kampung Pohon Jawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يولد ولم يكن له. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من كلامك القديم هدية واصلة ورحمة منك نازلة على روح حسين ابن الحاج عبد الله كان باجتماعنا به وتلونا القرآن العظيم من أجله اللهم اجعل القرآن له في القبر مؤنسا وفي القيامة شافيا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا به ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين